Pak Sumet meninggal 11 November 2022 lah. Siapa Pak Sumet ni? Ada orang yang kenal, ada orang yang tak kenal. Tapi saya yakin lah, mesti majoriti orang Melayu kenal arwah Pak Sumet ni. Arwah Pak Sumet ni kawan Tun Mahathir. Bukan kawan Anwar Ibrahim. Bukan kawan Anwar Ibrahim, bukan. Dia kawan Tun Mahathir. Bukan baru kawan, tapi sama-sama meniaga di Pekan Rabu. Suatu zaman Jepun dulu, zaman Jepun jajah ni, Tun Mahathir meniaga kat Pekan Rabu, arwah Pak Sumet pun meniaga dekat Pekan Rabu. Jadi mereka ni berkawan. Jadi arwah Pak Sumet ni orang kata dia wali Allah lah. Ya, dia wali Allah. Sama dengan Tun Mahathir. Dia wali Allah juga. Cuma jalan mereka berbeza. Siapa yang minat, dia kalau dia kaji, dia akan dapat lah. Dia akan dapat jawapan tu. Sebab apa? Apa yang saya tahu, ni saya tahu, saya kongsi. Arwah Pak Sumet, dia tekankan tentang Al-Quran. Tun Mahathir pun dia tekankan Al-Quran juga. Dua-dua ni sama. Berbalik kepada Al-Quran. Itu sama. Amalan Pak Sumet pun Al-Quran juga. Tun Mahathir pun Al-Quran juga. Arwah Pak Sumet kalau apa-apa pun, surah itu, surah ini, semua dalam Al-Quran. Tun Mahathir pun kalau dia tak faham, dia rujuk Al-Quran. Jadi, kalau tanya saya, dua-dua ni, inilah dia. Dia hebatlah. Orang hebatlah. Allah pilih mereka lah. Allah pilih mereka. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.